RTM kenapa tak berubah? Dan saya nak tanya balik, bila last tengok? Kalau last tengok 10 tahun lepas, tidak adil untuk tuan-tuan puan memberi komen itu. Tapi kalau semalam baru tengok, maka tuan-tuan akan rasa berbeza. Our KP sekarang ni pun Cik Ashwat Ismail kan, antara yang muda, dia pun ditanya perkara yang sama. Ada satu podcast sebelum ni yang tanya Cik Ashwat, kenapa drama RTM endingnya dah boleh agak. Dan Cik Ashwat kata, pernah tengok tak yang terbaru? Dan dah tengok dulu yang terbaru, baru you komen. Maka persepsi akan berbeza sebab kepimpinan dah berubah, bakat-bakat penerbitan dah berubah. So kita pun beradaptasi dengan teknologi dan sebagainya. So kalau tanya saya apa yang susahnya penerbitan ni, adalah kita nak beradaptasi dengan new generation. Orang dulu dia suka tengok angle itu. Orang sekarang dia suka tengok angle yang berbeza. So kami banyak guna tools yang berbeza. Contohnya macam saya buat program Salam Baitullah. Saya terbitkan dengan sahabat saya Puan Aisyah 16 episod. Kita banyak guna hologram, kita banyak guna AI, kita banyak guna elemen-elemen yang orang muda suka. So siapa-siapa yang tengok sebenarnya dia akan rasa, wow, ini RTM ke? Sebenarnya dia rasa begitu. So that's why nanti tengok belanjawan, tengok PRN nanti kami akan come out dengan new tools, new teknologi, new method yang akan menarik perhatian orang sebenarnya muda. Kalau compare RTM dengan TV swasta lain, dari segi grafik sebenarnya RTM bagus. Ya, betul. Dia banyak guna ni. TV lain dia kan fikir pasal kos kan. RTM dia okey je kan. So dia fikir juga banyak, tapi maksudnya ada bajet lebih lah kan. So boleh consider lah. Betul, tools dan juga kaedah untuk grafik tu dia dah lain lah kan. Maknanya tak adalah macam dulu. Betul, tak adil bagi mereka yang tengok RTM 10 tahun lepas dibanding dengan sekarang. Masih duduk bawa naratif yang lama dan tiada perbaharuan lah. Tapi inilah peranan seorang pejawat awam kat situ. Bawa pembaharuan, innovation, berasimilasi dengan generasi yang baru, especially sekarang ni generasi Z lah kan. Betul. Kita tengok dan banyak lagi benda yang lain, media sosial yang menjadi kompetitor kan. She got a story written in scars on her skin.